Assalamualaikum. Hari ini mula-mula Kak Cik Yor ke pejabat EV2 Travel. Ni dia. Kak Cik Yor nak masuk dalam. Baik, ajak kawan-kawan tengok ni. Depa nak depa kata nak daftar nak pergi umrah. Pergi umrah. Lepas tu Kak Cik Yor kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Cik Yor ni bawa kawan-kawan nak daftar pakej EV2 Travel. Mereka tak pernah lagi pejabat ni. Ni dah pertama kali mereka Pula kawan-kawan ni dah ada. Mereka nak pergi umrah dengan pakej ni. Mereka kata. Boleh Cik Yor. Cik Yor sihat ke? Sihat. Cik Yor jadi. Ni Kak Cik Yor. Ni Kak Cik Yor. Kawan dua orang ni. Mereka pun training duk cakap-cakap kat rumah training nak. Mereka duk tengok EV2 Travel ni. Mereka kata nak pergi dah juga kalau boleh dengan EV2 Travel ni. Ni Kak Cik Yor nak tanya. Ya, Cik Yor. Nak daftar umrah EV2 Travel ke? Ya, nak daftar sebab saya bawa kawan ni. Main juga dah daftar EV2 Travel ni. Sebab saya dah pernah pergi. Jadi saya bawa dia ni kena tipu. Bawa kena tipu pula. Pergi pakej mana?